Wah, kita nak petik. Tapi yang ni kawan-kawan kita nak bagi mak kita rasa. Wah, seronoknya balik raya. Tengok kita punya labu kita dah besar kawan-kawan. Alhamdulillah. Yang ni kita nak buat pendebungaan pada jagung kawan-kawan. Wah, sini pada peri katak kawan-kawan. Sini pada lagi kawan-kawan. Sini. Ada satu lagi. Alhamdulillah kawan-kawan, nampaknya tanaman kita masih hidup subur kawan-kawan lepas kita balik daripada kampung. Kutik kacang panjang, kita nak buat nasi goreng kawan-kawan. Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Cik Tau Milagro. Okey kawan-kawan, ya, ni Cik Tau baru balik kampung. Untuk video kali ni kita ucapkan selamat hari raya kawan-kawan. Okey, sebab kita masih beraya lagi, jadi Cik Tau mengucapkan selamat hari raya. Okey, macam Cik Tau cakap tadi, kita dah sampai dekat rumah. Jom ikut Cik Tau, kita nak tengok tanaman Cik Tau kawan-kawan, dan juga mungkinlah Cik Tau akan petik sedikit sayuran untuk Cik Tau buat video untuk kali ni kawan-kawan. Ni video edisi khas sempena Cik Tau balik daripada rumah. Daripada kampung kita balik rumah. Kita nak tengok tanaman kita kawan-kawan. Jom ikut video Cik Tau, jangan skip. Cik Tau nak tengok buah strawberry kawan-kawan. Cik Tau ada nampak satu ni Wah, rezeki kawan-kawan buah strawberry. Tapi Cik Tau tak petik yang ni. Nanti Cik Tau nak bagi mak Cik Tau petik, bagi dia rasa kawan-kawan. Okey, buah dia kecil-kecil je sebab yang ni memang strawberry jenis yang kecil. Cuma ni seronok tanam dia ni kawan-kawan. Dia susah nak mati dan dia rajin berbuah. Lepas tu yang paling best, dia suka cuaca yang panas. Cuma ni buah dia macam ni lah kawan-kawan. Kalau pasu dia besar, dia akan besar sikit lah. Tapi kalau pasu dia kecil macam Cik Tau ni, boleh lah kawan-kawan. Tapi kalau kita tanam banyak tu kawan-kawan, best lah kita kutip-kutip. Kalau Cik Tau biasa Cik Tau kutip, Cik Tau makan dia dengan aiskrim kawan-kawan. Kita nak petik. Tapi yang ni kawan-kawan kita nak bagi mak Cik Tau rasa. Sebab mak Cik Tau duduk kat rumah Cik Tau. Kita nak bagi mak Cik Tau rasa. Kalau belah sini, ni anak-anak strawberry. Bukan anak strawberry lah kawan-kawan, ni pokok strawberry. Ada yang dah berbuah, ada yang masih keluar sulur kawan-kawan. Ni pokok strawberry lah. Okay, kita ada tanam beberapa pokok lah untuk pokok strawberry. Ni kita nak tengok, ni adalah anak-anak kobis kawan-kawan. Masih ingat lagi? Okey, masa Cik Tau nak balik kampung itu hari kan Cik Tau baru pindahkan dalam polybag. Alhamdulillah kawan-kawan, balik daripada kampung. Dia masih segar-segar. Mungkin dekat sini kawan-kawan dia hujan. Jadi pokok dia masih segar-segar, cantik kawan-kawan. Yang ni pula adalah anak-anak pokok timun kawan-kawan. Yang ni timun ulam. Okey, dia naik secara berperingkat. Ada yang tinggi macam ni kawan-kawan. Ada yang masih macam ni. Kalau yang ni memang subur, dia dah besar. Okey, yang ni mungkin nanti Cik Tau akan pindah dia dalam polybag yang lebih besar. Yang ni kawan-kawan adalah pokok timun timun mini kawan-kawan. Jom kita nak tunjuk. Kita juga ada semai pokok timun Jepun. Jom kawan-kawan. Okey, ini pokok matahari. Okey, pokok matahari kalau yang besar tu dekat belakang kawan. Okey, yang ni. Yang ni, jom kita dekat sikit. Ni adalah timun Jepun kawan-kawan. Cik Tau semai di dalam bekas-bekas yang macam ni. Dalam bekas macam ni senang kawan-kawan tengok ni. Cik Tau semai dalam bekas-bekas macam ni kan. Nanti kita akan ubah dia. Alhamdulillah kawan-kawan, dia subur. Banyak kawan-kawan. Yang ni Cik Tau rasa dekat tempat Cik Tau ni, setiap hari hujan. Tengok ni kawan-kawan. Dia ada macam dah tumbang kan. Yang ni masih segar. Jom kita nak tengok pokok lain pula kawan-kawan. Ingat lagi tak, ni adalah anak strawberry ataupun pokok strawberry yang Cik Tau ubah di dalam pasu kecil-kecil kawan-kawan. Alhamdulillah, kawan-kawan boleh lihat dia dah subur kawan-kawan, dah cantik. Kejap lagi kita akan pindah dia dalam bekas yang lebih besar. Ada semalam kawan-kawan Cik Tau potong satu. Dia macam ni. Macam ni kawan-kawan. Yang ni nanti kita akan pindahkan dia dalam bekas yang lebih besar. Dan yang ni kawan-kawan anak kobis lagi. Ni anak kobis. Ni kobis juga kawan-kawan, tapi yang dah besar sikit. Yang ni timun. Ni Cik Tau tak apa rasa timun Jepun ataupun timun yang biasa tu kawan-kawan.
Tengoklah dekat sini pun ada lagi. Yang ni mungkin cik tersemai tu hari Pak Coy. Okey ni kangkung kan kawan. Cik tersemai dalam ni sebab cik tak nak letak di dalam bekas yang lain nanti. Okay, jadi macam ni senang. Cik tercabut dia macam ni. Okay, nanti kita akan letak dalam bekas yang lain. Ni semua anak ni. Ni kan kawan macam ni. Senang kan? Kita nak semai. Yang ni tu hari cik tak pakai topsoy kan kawan. Bukan topsoy. Cik tak pakai untuk semayang kita panggil apa? Bukan kokopit. Tu. Lupa pula cik tak pakai ni. Pik mos. Kan kawan cik tak pakai pik mos. Okey, ni pun timun. Okey. Alhamdulillah. Kan kawan nampaknya tanaman cik masih hidup subur kan kawan. Lepas cik balik daripada kampung. Okay, kita balik beraya. Okay, banyaklah anak-anak pokok kan kawan. Dia masih hidup lagi. Ni maksudnya kan kawan. Banyaklah tugasan cik kena pindahkan anak-anak pokok dalam bekas yang lebih besar. Okay. Yang ni adalah pokok sabung nyawa. Yang ni warna purple. Kita letak dia dekat rak macam ni. Ni bolehlah kan kawan untuk buat ulam. Yang ni pula adalah pokok kangkung cik kan kawan. Cik tanam dia dalam pasu gantung macam ni. Ni nanti mungkin cik nak ambil nak buat asam pedas. Kalau yang kat belakang tu cik tanam dia dalam pasu juga. Tapi cik tak gantung. Yang tu dia lagi cantik kan kawan. Yang ni cik tanam dia dalam pasu gantung. Kawan-kawan, labu cik makin membesar. Yang ni cik tak boleh gantung dah kan kawan. Bila cik gantung dia berat. Jadi cik letak dia dekat atas nanti. Untuk labu ni kan kawan cik letak dekat sini. Ni kat sini kan kawan. Itu hari cik gantung kan. Sekarang cik letak dekat sini. Kalau gantung dia berat, nanti roboh cik punya pancang. Jadi cik letak dekat sini. Jom kita nak tengok 2 biji lagi kan kawan. Yang ni cik gantung sebab dia tak besar sangat. Okay, cik letak dia macam ni lah sebab dia ni tak besar sangat. Kira cik masih boleh gantung lagi kan kawan. Kawan, labu ni cik terpaksa ambil. Dia patah tadi kan kawan. Tak apalah kita nak ambil walaupun dia masih hijau. Nanti cik nak ambil pucuk labu. Kita nak buat masak lemak labu kan kawan. Patah pula kan kawan. Aduhai, tak apalah. Kita nak buka, kita nak tengok macam mana isi dalam dia kan kawan. Rezekilah mungkin dia suruh cik buat sayur ni kan kawan. Okey kan kawan. Ni tadi buah labu ni sepatutnya dia boleh besar lagi. Yang ni belum tua ni kan kawan. Dia patah bahagian ni. Nanti kita akan buka, kita nak tengok kan kawan. Sama ada buah labu ni tebal ke tak. Dia kalau kuning lagi best kan kawan. Tapi sebab dia patah, mungkin nanti cik akan buat sayur dengan pucuk labu. Kan kawan, ni cara cik kalau cik nak bagi jagung cik ni padat kan kawan. Cik buat pendebungaan sendiri. Sebenarnya yang ni kan kawan, kalau kita tanam kawasan yang luas, kita tanam kat sawah padi, sebenarnya tak payah buat pun tak apa sebab ada serangga. Cumanya kalau kita tanam kat taman kan kawan, serangga tak ada kan kawan. Jadi kita kena bantu. Biasanya bila cik buat pendebungaan ni kan kawan, jagung cik memang padat kan kawan. Cik dah pernah cuba banyak kali. Bila cik tak buat kan kawan, jagung cik rongak-rongak. Bila cik buat sendiri, pendebungaan tu insya-Allah jagung cik dia padat. Yang ni kacang panjang dah tua kan kawan. Kita nak buat benih. Jom kita nak ambil kacang panjang. Hari ni cik nak buat nasi goreng. Yang ni pun dah tua. Yang ni cik nak buat benih juga kan kawan. Okey, kalau yang ni kita ambil panjang kan kawan. Best ni, yang kacang panjang ni, dia bukan jenis yang hijau pekat kan kawan. Dia jenis yang warna dia macam ni. Dia macam kelabu-kelabu sikit. Dia kira hijau, dia tak terang. Tapi dia rapuh ni kan kawan. Kita nak ambil hari ni, kita nak buat nasi goreng kan kawan. Sedap ni, dia rapuh. Dia bukan warna yang hijau yang pekat tu. Okay, ini kalau buat ulam kan kawan, sedap ni. Buah dia banyak kan. Dia pokok dia macam ni je. Dia tak tinggi. Macam ni. Pokok dia. Tapi dia rajin berbuah. Banyak buah dia kan kawan. Cuma ni cik tak ambil banyak. Saya ambil separuh je. Ini kan kawan. Kalau masak dengan hati ayam pun sedap. Okey. Kutik kacang panjang. Kita nak buat nasi goreng kan kawan. Ni pokok dia. Kita tanam macam ni. Kita tanam dalam polybag. Cik pasang pancang macam ni kan kawan.
Ni banyak lagi buah dekat sana. Tapi kita ambil banyak ni aja. Kita nak nasi goreng. Okey, ni kacang panjang kita ambil tadi. Kita nak masuk dia dalam nasi goreng kan kawan. Oh, cik tak suka kalau nasi goreng letak pula dengan kacang panjang ni. Sedap kan kawan. Siapa suka makan nasi goreng letak dengan kacang panjang macam cik Ita kan kawan. Yang paling best bila kita buat nasi goreng ni, kacang panjang ni kan kawan, kita ambil daripada pokok kita, rasa dia rangup, dia fresh. Nasi goreng, pagi-pagi masak nasi goreng dengan kacang panjang. Wah, ni peri cik Ita pagi-pagi tengok peria kan kawan, besar kan. Ni boleh besar lagi ni kan kawan, dia peri katak tapi jenis yang besar kan kawan. Ada satu lagi. Sini pada lagi kan kawan. Sini. Wah, sini pada peri katak kan kawan. Okey kan kawan, alhamdulillah cik dah selesai kan kawan untuk buat video kali ni. Macam cik cakap di awal video tadi kan kawan, ni adalah video cik baru balik daripada kampung. Jadi kita nak tengoklah tanaman cik Ita dan cik ada petik sedikit tadi sayuran. Cik ada buat nasi goreng. Okey kan kawan, cik ucapkan ribuan terima kasih pada kawan-kawan semua yang menonton video cik Ita. Kalau kawan-kawan suka dengan video cik Ita, boleh bantu cik Ita tekan like, share, komen, and subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye dan selamat Hari Raya.